Macam mana cara student nak simpan emas? Jom saya kongsikan cara simpan emas mesra poket student. Student yang masih belajar ataupun baru mula belajar boleh menabung serendah RM100 setiap bulan dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program. Bila simpan RM100 setiap bulan, berdasarkan range harga emas sekarang, RM100 akan dapat bersamaan dengan 0.159 plus gram emas. Habis belajar 4 tahun, sekurang-kurangnya akan ada saving lebih kurang hampir 8 gram. Bagi yang nak menyimpan lebih banyak, nak simpan 1 gram 1 bulan, 1 dinar 1 semester untuk capai matlamat macam nak kahwin tanpa hutang, nak settlekan hutang belajar dengan cepat, nak beli kereta secara tunai, boleh buat part-time job. Kenapa dalam masa 4 tahun ni kita buat simpanan dalam bentuk emas? Sebab nilai emas semakin lama semakin meningkat untuk jangka panjang. Dan yang paling penting, bila simpan emas, simpanan kita tak bocor, tak mudah kita guna. Bagi yang berminat nak belajar simpan emas, boleh rujuk video yang saya pilih profil, cara mulakan simpanan emas pabrik gold ataupun isi je borang biru yang ada dekat bawah.